apa yang kami buat ni petua orang lama je. Ikhtiar. Ikhtiar pun salah ke? Sikit-sikit khurafat. Sikit-sikit khurafat. Macam itulah alasan yang keluar setiap kali amalan pelik-pelik macam ni timbul. Sama ada daripada pengamal dia ataupun pembela dia. Ambil minyak hidung, letak dekat pisau sembelihan. Ikhtiar. Tulis tangkal 2-4-8 dekat cover set motor. Ikhtiar. Anak dara cucuk serai nak alih hujan pun katanya ikhtiar. Bahkan kalau kita tanya ajaran-ajaran sesat, bid'ah, mungkin mereka bagi alasan yang sama. Persoalan dia, alasan ikhtiar ni boleh pakai ke? Tak, sama sekali. Niat tak menghalalkan cara. Ikhtiar mestilah kena ikut sunnatullah. Tak boleh langgar sebatas syarak. So, dalam hal hujan ni, boleh ke kita nak minta alih hujan? Ada orang komen, tak perlu alih. Hujan tu kan rahmat. Betul, hujan memang rahmat. Tapi sebenarnya, tak salah pun kita minta alih hujan. Dalam keadaan, hujan terlalu lebat sampai banjir. Ataupun kita ada majlis penting, kita nak minta alih hujan. Boleh sekadar doa. Yang bahaya bila kita minta hujan berhenti terus. Tak hujan langsung. Kemarau. Lagi besar musibah untuk kita. Tahu tak, ada cara sunnah untuk minta alih hujan. Saya terus bacakan makna dia. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami. Bukan ke atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit, bukau, gunung, ganang, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pokok-pokok. Riwayat Bukhari dan Muslim. So, dah tahu yang sunnah, kita amal yang sunnah. Tolak yang bid'ah, tolak yang sekadar petua yang tak berlandaskan sunnatullah. For now, khalas.